Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton yang dikasihi sekalian. Hari ini saya akan mengupas sejarah dan asal-usul orang Melayu Myanmar. Siapakah mereka, dari manakah asal-usul mereka dan bagaimana mereka boleh menetap di kawasan selatan Myanmar? Pada penghujung tahun 2019, ketika COVID-19 mula menular, saya tiba di Ranong untuk meninjau laluan kayuhan basikal dari selatan Thailand ke selatan Myanmar. Tanpa perancangan, saya masuk ke selatan Myanmar kerana dijemput oleh seorang peniaga wanita berketurunan Melayu Myanmar untuk menghadiri kenduri pungutan derma khairat masjid di kampungnya. Kesempatan ini membolehkan saya melakukan lawatan singkat ke beberapa kampung Melayu di Khao Thao, selatan Myanmar. Dalam hati, saya menyimpan harapan untuk kembali ke wilayah Melayu yang jarang diketahui ramai ini pada suatu hari nanti dalam satu penjelajahan yang lebih menyeluruh menerusi kayuhan basikal. Namun disebabkan COVID-19 merebak berpanjangan dan perang yang tak kunjung tamat sampai sekarang menyebabkan rancangan kayuhan tersebut terpaksa ditangguhkan tanpa kepastian bila ia dapat direalisasikan. Lawatan pertama untuk mengenal pasti laluan kayuh basikal itu meskipun hanya 4 hari, saya berpeluang menyaksikan sendiri kehidupan masyarakat Melayu di kawasan tersebut. Saya tidak dapat tinggal lama di selatan Myanmar kerana terpaksa pulang ke Bangkok disebabkan kebimbangan sempadan akan ditutup. Pengalaman itu memberikan saya satu perspektif baru mengenai kewujudan masyarakat Melayu di Myanmar yang jauh berbeza dengan orang Rohingya. Orang Melayu di Myanmar dikenali sebagai Pashu dalam bahasa Burma. Mereka majoritinya menetap di wilayah Tanintharyi atau Tanah Sari di selatan negara itu. Sebahagian besar mereka dipercayai berasal dari keturunan Melayu Kedah dan ada juga sebilangan kecil masyarakat Moken di Kepulauan Mergui yang bertutur dalam bahasa Melayu. Namun, tidak ramai yang tahu bahawa orang Melayu Myanmar ini bukan sahaja berdarah Melayu tetapi juga berkacukan dengan pelbagai etnik lain yang pernah menduduki Myanmar. Mereka mempunyai pertalian darah dengan bangsa Arab, Parsi, India, Turki, Bengal dan Pathan. Sebagai contoh, pengaruh ini dapat dilihat dalam sejarah kedatangan pedagang Arab ke Myanmar sejak abad ke-9 Masihi. Perkahwinan campur antara etnik-etnik itu dengan masyarakat Melayu tempatan menghasilkan masyarakat Melayu Myanmar yang unik, menggabungkan pelbagai elemen budaya dan bahasa. Sejarah juga mencatatkan bahawa sebahagian orang Muslim di Myanmar yang pelbagai etnik termasuk orang Melayu pernah menjadi golongan elit dalam kerajaan. Mereka pernah menjadi penasihat diraja, pegawai istana, pentadbir kerajaan, pegawai pelabuhan dan juga tentera. Kini masih banyak nama kampung dan pulau di selatan Myanmar jelas menunjukkan pengaruh Melayu seperti Kampung Ulu, Kampung Tengah, Pulau Tuntung, Kampung Tanjung Badak, Sungai Gelama, Tanjung Peluru dan sebagainya. Mungkin pada masa akan datang nama kampung dan pulau berciri Melayu akan terdedah kepada perubahan dan kepupusan sedikit demi sedikit seperti yang berlaku di Thailand, sama ada dipesong selewengkannya maupun ditukar gantikan dengan nama bukan Melayu, terutama bila wilayah selatan Myanmar itu dibangun dan dimajukan nanti. Menariknya, ramai dalam kalangan orang Melayu selatan Myanmar boleh membaca tulisan Jawi. Ini kerana pendidikan agama bersistem pondok masih menjadi tunjang utama di kalangan mereka. Pada tahun 1980-an, ada usaha dilakukan oleh kerajaan Malaysia membawa balik orang Melayu Myanmar ke Malaysia, khususnya ke Langkawi. Mereka diberi tempat di Bukit Malut. Ramai yang keliru dengan identiti mereka kerana menyangka mereka adalah orang Rohingya atau orang Myanmar. Tetapi sebenarnya mereka adalah Melayu berasal Kedah yang telah berhijrah ke Myanmar. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan sama seperti ketika mereka di kampung halaman mereka di selatan Myanmar dulu. Bagaimanapun, ramai di kalangan mereka berhijrah pulang ke selatan Myanmar, terutama warga tua.
Sebilangan daripada mereka menjalani kehidupan di dua negara, berulang-alik antara Myanmar dan Thailand atau antara Myanmar dan Malaysia. Mereka menjadikan Thailand dan Malaysia sebagai tempat mencari rezeki, sementara kampung halaman mereka di selatan Myanmar tetap menjadi tempat tinggal utama, terutama setelah mengumpul pendapatan yang mencukupi atau apabila mencapai usia lanjut. Beberapa orang penduduk memberitahu saya bahawa selatan Myanmar adalah bumi pusaka nenek moyang mereka yang perlu dijaga dan dilestarikan. Baiklah, setakat ini sahaja perbincangan kita untuk episod kali ini. Jika anda mendapati perbincangan ini bermanfaat dan merangsang pemikiran, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Sokongan anda bukan sahaja membantu memperluaskan wacana intelektual, tetapi juga membuka lebih banyak ruang untuk kita meneroka idea-idea yang lebih mendalam. Ikuti episod-episod seterusnya di mana saya akan mengupas lebih banyak isu yang boleh mencetuskan pemikiran kritis dan membawa kita ke arah kefahaman yang lebih luas. Teruskan berfikir, teruskan berdiskusi. Saya Astora Jabat dan kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.